PAS calonkan seorang pemimpin tertinggi yang merupakan ahli parlimen sebagai pengerusi PN. Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, pihaknya akan mengemukakan nama individu tersebut dalam mesyuarat Majlis Tertinggi PN yang dijangka berlangsung selepas 19 Februari ini. Bagaimanapun beliau tidak mengulas lanjut nama pemimpin berkenaan. Sebaliknya hanya menjelaskan individu yang akan dilantik ialah pemimpin tertinggi parti dan merupakan seorang ahli parlimen. Ahli Parlimen Kota Bharu itu menegaskan bahawa MTPN merupakan badan tertinggi dalam gabungan berkenaan dan semua keputusan penting termasuk pelantikan pengerusi mesti diputuskan melalui mesyuarat.